Hi guys, welcome back. Okay guys, yang mana pun sampai punya channel jangan lupa subscribe dulu. Okay, alright, untuk video kali ni guys, Fifi nak pergi Manjung Perak, nak pergi melawat anak buah Fifi sebab dia baru discharge awal dan dia tak apa nak sihat, jadi Fifi nak pergi melawat dia. Lepas tu nak bawa ni lah budak-budak ni pergi jalan-jalan. Masalah dia lah ni, tak tahu lagi nak pergi ke mana ni. Planning ni last minute kan, baru duk buat research dekat mana, tengoklah dekat Penang ke dekat Perak ke. Kamu tengok nanti vlog Fifi. Okay, jom. Ni Fifi singgah beli Zeus dulu dekat Zeus Changlun. Kalau tak kena kopi ni tak lagi nak sampai Tanggurung gagah sampai Tanggurung. Fifi ni kalau jalan jauh alah tu dia mengantuk. Kalau kena ni tak lagi tekan minyak tahu sampai Perak lagi. Hot latte extra shot bos, no sugar. Mantap. Tengok lagi berlambung tekan. Jom. Kalau ni Fifi ada dekat Ion Manjung. Okay, Fifi nak beli hadiah sikit dekat BB Orchid, dekat anak buah Fifi. Jomlah kita tengok nanti hadiah apa yang kita nak beli dekat dia. Okay, jom. Semalam Fifi sampai Manjung dalam pukul 9 lebih. Fifi ada dekat Changlun pukul 2. Bayangkan 7 jam lebih jam. Main Allah, penat. Apa nak lucut kepala lutut malam. Sampai tu terus loop letih. Mayon beli sabun mandi je Mayon. Tu tujuan dia. Tujuan Mayon ni beli sabun mandi je satu ni. Lepas tu balik. Nampak kata mewah tu. Nampak nampak belagak. Okey, dia punya Ion Manjung ni besar jugalah. Banyak outlet kat sini. Meskipun kali pertama sampai sini. Okeylah, banyak outlet kat sini. Tada. Cantik tak beli baju kat BB Orchid? Cantik tak? Baju dengan seluar. Okey. Nanti kita suruh BB Orchid try tengok comel tak. Dan ni Fifi ada dekat Menara Condong. Nampak? Ini dia. Ini first time ni main Menara Condong ni dekat apa? Teluk Intan. Okey, dekat Teluk Intan. Ini first time sampai. Tengok rasa macam excited jugalah. Fifi main ni pun dah sampai malam dah. Jadi malam ni dia nampak cantik dah sikit kan. Ada lampu-lampu semua. Orang pun ramai banyak kat sini. Ramai orang malam kat sini. Sebab malam ni dia lebih menarik lah. Nampak dengan lampu dia apa semua kan. Okay, lah ni kita ada kat mana? Menara Condong. Okay, kali ni Fifi akan tunjukkan bakat terpendam Fifi yang selama ni Fifi simpan. Okay guys, hari ni Fifi memang bowling dekat dalam kursi hari ni. Okay, nak tengok skill lama yang Fifi pernah buat. 1, 2, 3 dulu tengok. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita pilih saiz bola dulu. Okay, saiz bola tu penting. Okay, padahal tak pernah apa, tak tahu saiz pun ikut dan ni. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Betul ni. Betul ni lain ni, betul lah. Okay. Okay. Nampak. Okay, kali lagi. Alright. Nampak cara dia. Cara pegang tu, nampak? Okay. Alah, ingat. Okay. Okay, 10. Okay. Nampak? Boleh nak. Okay. Jangan gelak. Ada. Tunjuk sikit lah. Okay, lagi kuat. Kuat sikit lah. Jangan hayang kau belakang lah. Mohon faham. Nah, come on lah.
ni kita nak tengok. Nak tengok dia punya terror tu sebab ajak main-main. Sekejap kita tengok. Okey. Cara balik tu. Jaga hayung kat belakang ni. Come on, tunjuk sikit. Yang kata terror sangat tu mana? Allah. Mana ada? Tepi. Kaibah, laju Kaibah. Kuat sikit. Go. Okey. Cantik Kaibah, cantik. Wah. Terror lah Kaibah. Sikit jom. Mana je yuk. Wah, jom. Dahsyat jom. Wah. Ya, go. Semangat cik. Okey. 1, 2, 3. Ya. Oh, jap. Tu. Masih ada lagi je. Allah. Ya. Alah. Come on, Mami. Okey. Tunggu bola. Okey, come on, Mami. Apa nak angkat bola bentar lah. Bola nama berat nanti Okey, bang. Kuat. Go. Wah. Bang. Siapa dia? Tim main bang. Ha? Fifi ni lama tak main bowling ni. Asal last main bowling bila Ingat 4-5 tahun lepas dah last main bowling. Ni baru aku main balik. Bowling ni bukan boleh start main, dia ketagih. Dia ketagih main bowling ni. Sonok main bowling ni. Kak Ipak ni ajak main. Dekat rumah dia kan. Okey. Adik nak balik. Okey, tu dah tiga. Mana dia? Adik Kak I balik kan? Mana? Alah, macam longkang lah adik.